Kita untung seciput ya. Itu pun kalau bos ingat hujung tahun nak naikkan gaji kita. Itu pun kalau bos tak kena tukar. Bos bertukar habis, orang baru dia tak ingat jasa kita yang kena maki dulu. Apabila kita berjaya menyelesaikan masalah, company untung banyak, kita untung sedikit. Masalahnya, perkara yang sedemikian sering berlaku dalam kehidupan kerja kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun perkara itu telah dilatih. Dan kebanyakannya kita berjaya menyelesaikan masalah. Cuma untung tak pergi kat kita. Apa salahnya tukarkan cara tersebut dalam bisnes ini? Letakkan pressure sendiri. Sebulan, seminggu aku nak sponsor 5 orang katakan, 3 orang, tak kira lah berapa. Letak target dekat tepi dinding. Letak matlamat dekat tepi dinding. Letak cita-cita dekat tepi dinding. Yang cita-cita kalau letak tepi dinding, itu adalah cita-cita. Kalau tak tulis, itu angan-angan kosong tuan-tuan. Letak target dan tulis. Tengok, oh, minggu ni aku dapat 2, hutang 1. Kejar minggu depan aku kena dapatkan 4 sebab hutang. Buat setahun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berjaya ikut selama setahun, saya nak beritahu, bukan company untuk, tuan-tuan yang akan untung. Dan waktu itu semua orang akan sadar, betul lah cakap budak baju putih, doktor. Setahun aku kerja dalam Tone Excel ini, hasilnya berlipat kali ganda daripada berpuluh tahun aku kerja di tempat lain. Saya bukan suruh berhenti kerja lah, tak, kerja lah, kerja. Tapi cuba tuan-tuan bandingkan. Orang yang kutuk masa tuan-tuan mula start dulu, mungkin komisen tuan kosong. Orang kutuk, katalah gaji dia 3,000. Lepas setahun mungkin tuan dah naik 2,000 ataupun 3,000. Dia tetap 3,000. Dia kata buatlah dulu, nak tengok lagi. Lepas 2 tahun mungkin komisen tuan dah 7,000. Gaji dia tetap 3,000 tuan-tuan. Lepas 3 tahun mungkin komisen tuan dah 40-50,000. Gaji dia tetap 3,000. Balik fikirkan, nak kerja setahun atau 2 tahun penat-penat dan hasilnya berlipat kali ganda dengan modal RM90 dan bermodalkan usaha dan disiplin yang tinggi, ataupun nak kerja 20 tahun ataupun 30 tahun penat, hujungnya tak ada hasil. Balik fikir-fikir. InsyaAllah semua yang ada dalam ini, saya yakin InsyaAllah boleh.